Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Jadi untuk kali ini saya bersama dua orang rakan saya akan membincangkan kesalahan pembentukan kata. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Jadi yang pertama, kita ada Amar Mukri bin Zainuddin, iaitu saya sendiri, Muhammad Hasif bin Mujahid, dan yang terakhir Ni Ahmad Fitri bin Ni Hasmi. Jadi untuk tugasan pentaksiran kami pada kali ini, kami dibimbing oleh dua orang mensyarah, iaitu Dr. Muhammad Asri bin Harun yang mengajar subjek BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu, dan yang kedua Dr. Rosli bin Abdul Rahman yang mengajar BMMB 3213 iaitu Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, saya akan sambung lagi dengan pengenalan bagi topik kami pada kali ini. Maafkan saya. Jadi untuk pengenalan, bahasa merupakan warisan kita yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Oleh hal yang demikian, kita sebagai penutur bahasa Melayu hendaklah menjaga warisan ini kerana bahasa Melayu merupakan lambang jati diri kita sebagai bangsa Melayu. Jadi kesalahan bahasa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita merupakan satu fenomena yang kerap kali berlaku dalam komunikasi, sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kesalahan ini ia boleh berlaku disebabkan pelbagai faktor, antaranya kurang pemahaman terhadap sistem bahasa, pengaruh bahasa asing serta kecuaian dalam penggunaan tata bahasa dan ejaan. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, kesalahan bahasa perlu diberi perhatian kerana ia boleh menjejaskan kejelasan penyampaian maklumat serta kefahaman pembaca dan pendengar. Maknanya, setiap kali kita berkomunikasi, kita hendaklah memastikan setiap perkataan yang kita tuturkan ataupun tuliskan hendaklah menepati sistem tata bahasa supaya ia dapat difahami oleh pembaca ataupun pendengar. Oleh itu, kajian terhadap kesalahan bahasa amat penting bagi memastikan penggunaan bahasa yang betul dan berkesan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita akan beralih kepada faktor, iaitu faktor kepada berlakunya kesalahan dalam pembentukan bahasa Melayu ini, terutamanya melibatkan tata bahasa morfologi lah. Yang pertamanya adalah kurang pemahaman terhadap tata bahasa Melayu. Mana kekurangan pemahaman tentang peraturan morfologi bahasa Melayu seperti penggunaan imbuhan yang betul boleh menyebabkan pembentukan kata yang salah. Sebagai contoh, kesalahan dalam penggunaan imbuhan awalan pasca yang sepatutnya digabungkan secara rapat dengan kata dasar seperti pasca banjir dan bukannya pasca senggam banjir. Jadi dapat kita lihat penggunaan ataupun penambahan imbuhan ini dalam pembentukan kata baharu sangat mempengaruhi kata ataupun tata bahasa Melayu itu sendiri. Yang kedua adalah pengaruh bahasa asing. Penggunaan imbuhan ataupun struktur kata daripada bahasa asing tanpa penyesuaian yang tepat pada tata bahasa Melayu boleh menyebabkan kesalahan. Sebagai contoh, penggunaan imbuhan awalan anti daripada bahasa Inggeris yang tidak digabungkan dengan betul dalam kata bahasa Melayu seperti anti dadah sepatutnya ditulis sebagai anti dadah rapat berbanding anti senggang dadah tanpa ruang kosong di tengahnya. Selain itu, terdapat beberapa lagi faktor yang mendorong kepada berlakunya kesalahan ini, iaitu pengaruh dialek percakapan. Seperti sedia maklum, setiap negeri mempunyai dialek masing-masing. Seperti negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak dan sebagainya.
Penggunaan dialek ataupun bahasa pasar ini dalam komunikasi harian boleh terbawa-bawa kepada dunia penulisan formal ataupun penulisan akademik, menyebabkan berlakunya kesalahan dalam pembentukan kata baharu, dan kebanyakannya adalah melibatkan kesalahan ejaan lah. Sebagai contoh, saya ambil dialek Terengganu. Kebiasaan dialek Terengganu bagi perkataan ikan ditulis menjadi ikang, iaitu I-K-A-N-G, yang ditambahkan ng di belakangnya berbanding perkataan ataupun ejaan betulnya adalah ikan. Kemudian kita lihat pengaruh media cetak dan elektronik. Seperti sedia maklum juga, dunia kini lebih dorong kepada media cetak dan elektronik yang pelbagai, dan sekarang kita lihat lebih banyak media digital diguna pakai oleh seluruh masyarakat dunia sekarang. Jadi media yang menggunakan bahasa secara tidak tepat boleh mempengaruhi penggunaan bahasa lain untuk mengulangi kesalahan tersebut. Saya mengambil contoh adalah papan tanda ataupun papan iklan yang menggunakan ejaan atau imbuhan yang salah, boleh menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pembaca. Jika kanak-kanak ataupun budak-budak yang melihat papan tanda yang salah, mereka akan melihat itu sebagai suatu perkara betul dan akan diamalkan dalam dunia seharian mereka. Sekarang kita dapat lihat bahawa banyak papan tanda ataupun papan iklan yang menggunakan dialek ataupun perkataan yang salah untuk menarik minat ataupun menarik perhatian pembeli bagi melihat produk mereka. Jadinya walaupun untuk menarik minat itu, penggunaan bahasa yang tepat haruslah diutamakan agar tidak mempengaruhi pemahaman ataupun kefahaman tata bahasa kepada golongan masyarakat. Abang, Ya, Fitri. baca apa ni? Tak, tadi saya baca ni tapi saya rasa macam salah. Tapi saya tahu salah. Cuba awak tengok. Oh, saya tengok terdapat beberapa kesalahan dalam infografik ni. Oh. Jom kita tengok. Baiklah, berdasarkan video yang kita lihat tadi, terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan kata ataupun tata bahasa dalam infografik yang disediakan. Jadi kita akan telusuri bersama kesalahan tersebut dan saya akan justifikasikan kesalahan tersebut. Pertama adalah kesalahan penggunaan imbuhan dalam kata kerja pasif. Jika kita lihat dalam infografik tersebut, perkataan ataupun kata kerja diletak adalah salah kerana ia merupakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif yang menggunakan imbuhan awalan di biasanya memerlukan tambahan imbuhan akhiran kan bagi melengkapkan kata kerja tersebut. Jadi kita lihat perkataan diletak ini adalah salah kerana tidak mempunyai imbuhan akhiran kan, menjadikan ayat yang terhasil tidak gramatis. Jika kita perbetulkan menggunakan ataupun menambahkan imbuhan akhiran kan, ayat yang betul akan terhasil adalah seperti berikut, iaitu sila pastikan nombor yang digunakan diletakkan kembali ke tempat asal. Kawan-kawan, daripada video yang sama juga dan infografik yang digunakan juga, terdapat satu lagi kesalahan bahasa, iaitu kesalahan golongan kata dalam penggunaan kata sendi. Jika kita lihat ayat pada infografik ini, iaitu terima kasih di atas kerjasama anda. Frasa di atas adalah tidak tepat dalam konteks ayat ini. Kerana apa? Kerana kata sendi di hanya digunakan untuk merujuk kepada tempat. Dan dalam konteks ini, bagi ayat penghargaan iaitu terima kasih, kata sendi atas digunakan tanpa meletakkan di. Jadi, ayat yang sebetulnya adalah terima kasih atas kerjasama anda tanpa menggunakan kata sendi di. Fitri. Oh, iya sih. Macam ada kesalahan bahasa lah dekat sini. Ni memo rasmi ni. Kalau kita baca,
terdapat beberapa kesalahan dalam memo ni. Kan? Jom kita tengok. Seterusnya kita beralih kepada memo ataupun info rasmi seterusnya adalah memo kepada semua pelajar. Mari kita telusuri beberapa kesalahan yang terdapat dalam memo tersebut. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan golongan kata. Iaitu jika kita lihat dalam ayat, pelajar tidak dibenarkan meninggalkan pakaian dalam mesin basuh. Pelik bukan apabila kita mendengar ayat tersebut? Kesalahan yang terdapat dalam ayat ini adalah pada perkataan dalam itu. Penggunaan kata sendi dalam pada ayat ini tidak tepat kerana menimbulkan kekeliruan makna. Frasa pakaian dalam mesin basuh itu sendiri boleh disalah tafsir merujuk kepada jenis pakaian, iaitu pakaian dalam yang berada dalam mesin basuh. Bukannya tindakan untuk meletakkan pakaian di dalam mesin basuh seperti yang ingin dinyatakan oleh memo tersebut. Jadinya apabila dibaiki, kesalahan tersebut menjadi ditambah kata sendi, iaitu pelajar tidak dibenarkan meninggalkan pakaian di dalam mesin basuh. Baiklah, seterusnya jika kita lihat terdapat satu lagi kesalahan yang ada dalam memo ini, iaitu kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan adalah terdapat pada perkataan keprihatinan. Perkataan keprihatinan menunjukkan kesalahan ejaan bagi kata nama. Jadi yang sebetulnya adalah keprihatinan. Kita boleh lihat pada perenggan ketiga dalam memo ini, iaitu keprihatinan anda dapat membantu pengguna yang lain menggunakan perkhidmatan mesin basuh ini perlu ditukar kepada keprihatinan. Ini kesalahan ejaan ni. Seperti yang dipaparkan, gambar ini menunjukkan kesalahan ejaan dalam kata nama am. Perkataan yang salah dieja adalah nasionalisme, sedangkan ejaan yang betul adalah nasionalisme. Kesalahan ini berpunca daripada penyusunan huruf yang tidak tepat dalam perkataan asal. Punca kesalahan adalah kesilapan dalam penyusunan huruf di mana huruf O dan I disusun secara salah. Jadi, kesalahan ini dikategorikan sebagai kesalahan ejaan dalam kata nama am abstrak. Jadi, pentingnya penggunaan ejaan yang betul adalah untuk memastikan kejelasan dalam penyampaian, mengelakkan kekeliruan pembaca dan meningkatkan profesionalisme dalam bahan bercetak. Kesalahan seperti ini sering berlaku akibat kecuaian menaik atau kurangnya pemahaman terhadap sistem ejaan yang betul. Oleh itu, adalah penting untuk menyemat ejaan sebelum menerbitkan sesuatu bahan. Asif kan tu. Baju apa dia pakai tu? Cantiknya. Tapi macam ada salah sikit je. Kena bagi tahu Hasif ni. Assalamualaikum Hasif. Waalaikumsalam mak. Saya tengok cantik dah baju awak ni. Baju apa ni? Ni baju Ekas Rumah. Masuk rumah. Apa Ya. tu? Ekas Rumah tu nama kelas saya. Kelas. Tapi saya perasan ada salah sikit Hasif. Kat mana tu? Kat bahagian belakang. Tengok Belakang. ni institusi ni Hasif. Seterusnya, gambar ini menunjukkan kesalahan ejaan dalam kata nama khas. Perkataan yang salah dieja adalah institusi, sedangkan ejaan yang betul adalah institut. Punca berlakunya kesalahan ini adalah penggunaan perkataan institusi yang tidak sesuai. Dalam konteks kata nama khas bagi institusi pendidikan, istilah yang betul adalah institut. Jadi, kesalahan ini dikategorikan sebagai kesalahan ejaan dalam kata nama khas tempat. Untuk pengetahuan umum, perbezaan institut dan institusi adalah institut merujuk kepada pusat pendidikan atau penyelidikan, manakala institusi merujuk kepada organisasi atau badan yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu. Jadi, pentingnya penggunaan ejaan yang betul adalah memastikan ketepatan dalam penulisan rasmi
dan menjaga standard bahasa Melayu dalam komunikasi bertulis. Oleh itu, penggunaan perkataan institut adalah lebih tepat dalam konteks masalah ejaan ini. Amar, Asyik. tengok buat apa tu? Tak, saya baca ayat bahan dalam Kodex Kediaman ni. Tapi saya rasa macam ada salah lah ayat ni. Salah. Baiklah, saya akan sambung lagi dengan kesalahan yang ketiga. Jadi, jika kita lihat pada gambar yang telah saya sediakan pada paparan yang para penonton boleh lihat, saya ada bulatkan satu frasa ayat yang berbunyi, hal ini berikutan. Jadi untuk pengetahuan para penonton, hal ini berikutan dianggap salah kerana frasa ini dianggap tidak gramatis. Mengapa hal ini berikutan tidak dianggap gramatis? Kerana perkataan berikutan itu sendiri membawa maksud sesuatu perkara yang ataupun peristiwa, sesuatu perkara yang berlaku selepas sesuatu peristiwa ataupun keadaan tertentu. Contohnya, Ali jatuh ke dalam longkang. Hal ini berikutan. Jadi untuk dalam ayat ini, hal ini berikutan boleh digunakan kerana terdapat peristiwa sebelum berikutan digunakan. Jadi, apa solusi yang kita boleh guna dalam kes ini? Jadi, saya cadangkan kita boleh guna hal ini terjadi akibat. Jadi, bila kita baca dalam ayat yang penuh, hal ini terjadi akibat untuk mengelakkan berlakunya kes kehilangan parsel berikutan penutupan bilik pos. Saya rasa salah lah poster ni. Kenapa tak ada titik? Baiklah, untuk kesalahan yang keempat ini, saya boleh nyatakan bahawa kesalahan ini berlaku akibat kesalahan tanda baca. Jika kita lihat pada gambar yang saya telah sediakan, setelah ada ayat yang telah ditulis, namun pada akhir ayat ini tidak diletakkan tanda noktah. Sebab apa kita perlu letak tanda noktah? Sebab kita tahu tanda noktah ni merupakan tanda baca yang menunjukkan berakhirnya sesuatu ayat itu. Jika kita ingin menyambung lagi ayat tersebut, kita boleh gunakan koma. Jadi untuk konteks dalam gambar ini, dia tidak ada sambungan. Ia telah berakhir dengan generasi Madani tersebut. Jadi selepas pada generasi Madani itu, kita hendaklah meletakkan tanda noktah menandakan bahawa ayat ini telah berakhir di sini. Jadi selepas kita mendengar kesemua kesalahan yang telah dibentangkan oleh saya sendiri dan rakan-rakan saya lain, kita sedar bahawa kita sering melakukan kesalahan dalam berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Jadi setiap perkara yang berlaku mesti ada kesannya, betul? Jadi untuk kesan berlakunya kesalahan bahasa, saya telah nyatakan 4 isi yang penting. Jadi yang pertama, maklumat tidak dapat disampaikan dengan jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana kesalahan bahasa boleh menyebabkan maksud sesuatu mesej menjadi kabur atau sukar difahami. Hal ini boleh berlaku apabila seseorang menggunakan perkataan yang salah, tata bahasa yang tidak tepat ataupun struktur ayat yang mengelirukan. Akibatnya, penerima ataupun pendengar maklumat mungkin mentafsir mesej tersebut dengan cara yang salah dan pada akhirnya ia boleh menimbulkan kekeliruan ataupun salah faham.
Jadi untuk isi yang kedua pula, hubungan menjadi semakin renggang. Untuk hubungan ini kita boleh kaitkan dengan rakan ataupun rakan sepejabat kita. Jadi apabila kesalahan bahasa berlaku dalam komunikasi seharian, ia boleh menjejaskan hubungan antara individu. Kerana apa? Jika seseorang kerap melakukan kesalahan bahasa, ia mungkin menyebabkan orang lain sukar memahami maksud yang ingin disampaikan. Seterusnya, menimbulkan ketegangan hubungan mereka. Dalam situasi lebih serius, kesalahan bahasa yang berbentuk kesalahan ejaan atau sebutan juga boleh dianggap sebagai kurang sopan atau tidak menghormati penerima mesej. Dan yang ketiga pula iaitu merosakkan imej seseorang. Untuk isi merosakkan imej seseorang ini, saya tujukan kepada orang yang mempunyai nama pada masyarakat. Contohnya, penulis ataupun penceramah terkenal. Jadi, seseorang yang sering melakukan kesalahan, terutamanya orang yang ada nama pada kalangan masyarakat, terutamanya dalam konteks rasmi penulisan akademik perniagaan ataupun pengucapan awam. Mereka boleh dianggap kurang berpengetahuan atau tidak profesional, sedangkan selama ini mereka sering memberikan hujah ataupun ceramah yang hebat. Namun, akibat kesalahan bahasa yang sering berlaku, ia boleh menjejaskan imej seseorang itu. Hal ini juga boleh memberikan kesan negatif yang sama saya cakap macam tadi kepada reputasi individu tersebut, terutamanya dalam bidang pakar ataupun kecakapan bahasa seperti pendidikan dan perundangan. Dan untuk isi yang terakhir pula, saya letakkan menjejaskan keberkesanan penyampaian. Penyampaian berkesan bergantung pada penggunaan bahasa yang tepat dan mudah difahami. Apabila jika terdapat kesalahan bahasa, mesej yang ingin disampaikan mungkin tidak sampai dengan jelas kepada penerima. Dalam dunia pekerjaan, kesalahan bahasa boleh menyebabkan arahan kerja disalah tafsir, manakala dalam pendidikan, ia boleh mengganggu pemahaman pelajar terhadap sesuatu yang diajar oleh guru. Seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah mengatasi kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu. Yang pertama, pemahaman tata bahasa yang betul. Tata bahasa merupakan asas dalam pembentukan ayat yang gramatis. Kesalahan seperti penggunaan imbuhan yang salah, struktur ayat yang lemah dan kekeliruan dalam pemilihan kata boleh menyebabkan penyampaian makna yang tidak tepat. Jadi langkah-langkah untuk mengatasinya adalah memahami konsep asas tata bahasa seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata hubung. Yang kedua, menggunakan rujukan rasmi seperti tata bahasa Dewan untuk mengetahui hukum tata bahasa yang sahih dan juga berlatih menyusun ayat dengan betul melalui latihan menulis dan membaca. Langkah yang kedua adalah penggunaan kamus dan rujukan bahasa. Seringkali kesalahan berlaku akibat penggunaan perkataan yang tidak tepat atau pemilihan ejaan yang salah. Kamus dan rujukan bahasa berperanan penting dalam memastikan setiap perkataan yang digunakan adalah betul. Jadi, kita perlu merujuk kamus Dewan Perdana bagi mendapatkan makna dan ejaan yang tepat. Selain itu, menggunakan pusat rujukan Persuratan Melayu untuk menyemak perkataan yang sahih dan juga mengamalkan tabiat menyemak ejaan sebelum menerbitkan atau menghantar sebaran teks rasmi. Yang ketiga, pengaruh bahasa asing yang terkawal. Penggunaan bahasa rojak yang bercampur dengan bahasa Inggeris atau bahasa lain boleh menjejaskan keindahan dan ketulinan bahasa Melayu. Langkah untuk mengatasinya adalah menggunakan istilah dalam bahasa Melayu yang telah dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam komunikasi rasmi. Selain itu, memperbanyakkan pendedahan kepada bahan bacaan dalam bahasa Melayu seperti akhbar, majalah dan buku ilmiah.
dan juga menggunakan teknik penyesuaian bahasa dengan menggantikan perkataan asing dengan padanan bahasa Melayu yang lebih sesuai. Yang keempat, meningkatkan kemahiran melalui latihan. Jadi, latihan berterusan adalah kunci untuk menguasai bahasa dengan baik. Tanpa latihan, seseorang mudah melakukan kesalahan yang sama. Langkah untuk mengatasinya adalah dengan membaca bahan berkualiti tinggi seperti karya sastra, artikel akademik dan berita yang ditulis dalam bahasa Melayu standard. Menulis esei atau jurnal dalam bahasa Melayu juga penting untuk mengasah kemahiran menulis dengan lebih baik. Seterusnya, menyertai kursus bahasa Melayu bagi memperbaiki tata bahasa dan gaya penulisan, dan juga mendapatkan maklum balas daripada pensyarah atau orang yang lebih berpengalaman mengenai kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kelima, mematuhi standard bahasa dalam media dan pendidikan. Pengaruh media sosial dan dunia digital semakin kuat. Hal ini menyebabkan ramai pengguna bahasa terpengaruh dengan penggunaan bahasa yang tidak formal atau salah. Jadi langkah-langkah untuk mengatasinya adalah kita perlu memastikan bahawa media massa menyiarkan kandungan dengan penggunaan bahasa Melayu yang lebih betul, terutama dalam siaran berita dan iklan. Di samping itu, pendidik perlu menegaskan kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pembelajaran di sekolah dan institut pendidikan tinggi. Dan juga pihak berkuasa seperti DBP perlu memainkan peranan yang aktif dalam menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam dokumen rasmi dan penyiaran media. Yang keenam, menggalakkan budaya penggunaan bahasa Melayu yang betul. Bahasa yang baik bukan sahaja dipraktikan dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam pertuturan harian. Jadi, kita perlu mengadakan kempen kesedaran bahasa untuk menggalakkan masyarakat menggunakan bahasa Melayu dengan lebih baik dalam komunikasi. Hal ini mewajibkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam urusan rasmi seperti dokumentasi rasmi kerajaan dan swasta. Seterusnya, mewujudkan program kesedaran dan pertandingan berkaitan bahasa seperti pertandingan melukis esei, pidato, deklamasi sajak dalam bahasa Melayu standard. Dan juga kita boleh menggunakan teknologi untuk membantu pembelajaran bahasa seperti aplikasi pembetulan tata bahasa dan ejaan dalam bahasa Melayu. Jadi setelah mendengar kesemua hujahan yang diberikan oleh rakan-rakan seperjuangan saya rasa kita telah sampai pada penghujung video pada kali ini. Jika ada masa, kita dapat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. #Bahasa Jiwa Bangsa.